Hai geng, hari ni aku pergi mana sebab aku nampak ada posting kalau kita beli 3 tin Wonder Coffee kita boleh dapat komik Clawman. Sedap kucing ni tidur menggeliat ni kawan. Jom kita buka pintu lah. Apa lagi takkan kita nak tutup pintu pula. Dan aku ambil lah kopi yang aku minat. Tak kisahlah kopi apa, tapi kopi Clawman ni aku malah ambil sebab aku dah ada. Pergi kat cashier, lepas tu bayar lah. Bila bayar kau akan dapat free komik Clawman ni. Dan inilah dia komik yang aku baru dapat di dekat My News, yang tajuk dia Pencuri Hati. Dan lagi satu aku dapat juga, bukan satu ni je, dapat juga ini yang version mata putih. Tapi bukan aku yang cari. Ni adalah orang yang baik hati yang aku sayang telah menjumpainya dekat My News cawangan lain. Okey, tak apa kita cakap banyak, jom kita buka yang komik yang ini. Nak buka dalam dia. Mana acik korang suka hati korang je. Korang tak payah pergi cari, aku tolong buka untuk korang kan. Aku belanja sikit je lah. Macam tu dia. Saya nak lebih-lebih. Kalau korang nak baca ke, nak tengok lebih detail, pandai-pandai lah korang cari. Macam ni. Nampak tak? Clawman dia comel tak? Wih, handsome. Nice gila dia punya komik kan. Oh ni Samad Ni Samad kan. Ni dia buat version macam 90-an. Tapi version Clawman pula. Clawman yang version movie punya. Tapi dia punya grafik ni grafiknya macam 90-an dulu. Kartun dia dulu. Nice lah. Saya punya idea ni memang agak bagus juga. Tapi ni macam lain macam handsome semacam. Oh. Okay, faham. Mungkin artis dia lain. Maksud aku pelukis komik ni lain-lain. Ni orang lain. Kalau korang nak komik Clawman ni, korang kena cari dekat My News. Tapi sebelum tu korang tanyalah dulu dekat dia punya cashier. Ada ke tak kan? Kan korang main beli je Wonder Coffee tu kan. Syarat dia korang kena beli satu receipt tu lebih RM10 kot, tak silap aku. So 3 tin lebih kurang 3 tin Wonder Coffee. Dalam satu receipt tu dapatlah satu buku Clawman ni. Yang bestnya belah belakang ni kan, kalau kau terbalikkan dua-dua, dia jadi macam ini. Tak boleh digabungkan. Ni saya Inspector Zahak, ni arwah Kam Ismail, Femi Zahak, Rosyamno. Hai Rosyamno. Itu je lah video untuk kali ni.